ada selain daripada tempat-tempat yang dah pergi yang dah tercapai lah. Ada tempat yang paling jauh tapi nyam bahagi ada masalah apa kan? Ada. Macam kami belum ya, tempahan tu ada ya. Jauh tapi yang diterima. Alasan yang senang bagi ada. Tapi bagi pihak rumah, pihak tuan rumah pula, kami belum lagi lah setakat ni lah. Yang dah cakap usaha kan. Setakat ni kami belum lah mengecewakan tuan rumah. Bulan lepas ada main kata pun. 25 bulan. Minggu ni, minggu 2 minggu lepas. 2 minggu lepas ni. Lepas ni hamdah. Lepas ni belum ada lagi. Belum ada. Ya. Mungkin hari ni lepas ni tak ada. Iyalah. Kan? Dia ada rezeki pun lepas ni kan. Ya betul. Begitulah. Kadang-kadang orang minat tu kan. Kita pun yang boleh alah kan. Kadang-kadang dia orang minat, kadang minat ada pantun. Kan? Macam pantun tu paling penting tu. Pantun kan banyak macam anak kami pergi pantun kan. Banyaklah pantun kami yang terbalas kan banyak. Kalau aku pantun aku bukan nak untuk balas. Aku pantun untuk hibur. Untuk hiburan lah. Ni nak tanya pasal lagu pantun tu kan. Adakah daripada Undi Bahari ke cipta sendiri ke? Begini nah. Bagi kalau pantun tu bagi dia mengisahkan percintaan. Kan? Sabar mengabar kan. Mina menghina kan. Pantun baik. Jadi aku buat aku pun tahu macam juga pantun. Dah pegang ni pantun besar bunyi kan. Jadi aku cipta jugalah. Reka jadi ada. Iya betul. Reka jadi ada. Maksudnya ni guna pantun ciptaan sendiri lah ni. Iya betul. Ciptaan sendiri. Itu yang baik. Itu aku ingat macam suasana kan. Suasana menjelis. Menjelis tu ikut suasana menjelis kan. Gitulah kan. Nyamlah macam pantun tu memang. Iya tahu. Ya. Dia memang kisah cerita, kisah nikah. Itu di zaman Gen lah kan. Ya betul. Zaman Gen dia ada joget. Zaman Gen mungkin masa tu Cik Jodoh kena macam tu. Iya betul. Dah cipta ni dia pantun di berapa banyak lagu pantun ni. Kalau ikut kalau ikut 100 lebih dah. 100 lebih. Ya. Lagu. Ya pantun. Ya. Kenapa yang rekod? Kalau harap mama rekod lah. Lagu ni rekod. Dapat harap rekod. Rekod. Isu tu generasi yang kena boleh dengar kan. Kalau ada orang yang ketengahkan dulu, aku setuju juga. Kalau boleh demo orang kata kan. Macam mana dia demo? Dia seng kat kata dia. Aku mula daripada Giola. Iya. Damping, macam mana? Damping sikit. Damping. Dia tu macam-macam boleh kan. Dia ada gini lah. Dia main macam ni memang sejak daripada ucip air. Dia mainin. Kadang-kadang ada orang ni tangan lain, dia lain bunyi. Tapi memang macam tu lah mainnya. Yang ada main gitunya memang macam tu lah. Ini aku belajar kat macam mana? Macam mana? Macam ni. Ya. Kau kata macam ni.